Seterusnya riwayat daripada Abayah bin Rifa'ah, daripada datuknya Rafi' bin Khadij. Katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya demam itu faurun min jahannam, adalah uap neraka jahannam. Fabruduha bil ma', lebih kurangnya. Cuma tadi faihun, ni faurun. Dengan sanad tadi yang lain juga daripada Abayah bin Rifa'ah, daripada Rafi' bin Khadij, datuk dia. Katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-humma min fauri jahannam. Supaya tadi juga fabruduha ankum bil ma', ada ankum. Tadi tak ada, ni ada ankum. Tapi Abu Bakar dalam riwayat dia kemudian ni, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, sebab ada beberapa orang ni ya Imam Muslim ambil ni, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Hatim, Abu Bakar bin Nafi'. Abu Bakar tidak ada menyebutkan ankum. Ankum tu tak ada. Wa qala akhbarani, dan dia kata akhbarani Rafi'. Akhbarani Rafi' bin Khadij. Bukan dia kata haddatsani. Itu beza lafaz. Hak kata haddatsani itu riwayat orang lain lah. Abu Bakar tidak begitu. Lepas tu, kalau dalam hak syarah Muslim, hak asal tu tak ada tajuk ni. Tetapi dalam kitab hak kemudian, ataupun hak dulu lagi, hak orang lain ada, dia tajuk di sini, iaitu karahatit tadawi bil ladud. Ini larangan berubat dengan ladud. Ladud ni apa? Ubat masuk celah keng. Ubat apa ni, macam makjung ke apa ke bulat gitu, sobak letak celah keng, celah ni belakang, di bahagian rahang belakang, letak situ biar dia kemar. Itu ladu, satu bentuk ubat pada masa tu. Satu macam ubat pada masa tu. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Aisyah, katanya, kami telah menggunakan ubat ladu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakitnya. Fa asyara alla taludduni, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, yang memberi arti jangan kamu gunakan ladud untuk aku. Fa asyara an tafsiriyah, orang panggil. Dia isyarat tu apa makna? Isyarat tu apa maksud dia? Maksudnya ialah janganlah. Misalnya kita kata mana taksir lah tu. Taksir dia isyarat. Pasal dia tak kecek, tak cekak. Dia isyarat. Faqulna, kami kata, masing-masing orang mengamal ni kata, karahiyatul marid lid-dawa. Ini sebagai orang sakit tak suka kepada ubat tu jelah. Tapi dia ingat gitu jelah. Bubuh semacam, sumbak semacam. Falamma afaqa, sumbak semacam. Ingat ke, supaya orang sakit, ada ketika kita si ubat, kita tebal semacam lah. Falamma afaqa, bila dia sedar selepas pada tu, dia pun kata, la yabqa ahadun minkum, jangan ada tinggal siapa pun di antara kamu, melainkan mesti dibubuh ubat ladu dalam mulut dia. Ghairul Abbas, selain Abbas, kerana dia tak ada sekali dengan kamu. Pada ketika bubuh tu, dia tak ada sekali. Dia tak ada sekali. Hak sebenarnya Abbas lah yang mencadangkan lagu tu, tapi dia tak ada pada masa bubuh tu. Dia tak ada. Tak apalah tu kita cerita kemudian. Ni ubat ladu pula, macam-macam bentuk ubat. Lepas tu dalam syarah Muslim yang asal juga tak ada ni tajuk ni, tapi dalam setengah-setengah kitab ada, iaitu babut tadawi bil udil hindi, iaitu kust, berubat dengan menggunakan ud hindi, iaitu kust orang panggil. Kust itu perbincangan akan datang lah, cuma terjemahan saja gitu. Ud hindi. Ud tu jangan terjemah kayu gaharu. Kalau bahasa biasa ni, ud dengan makna kayu, batang kayu ke dahan ke gapo tu ud. Hak lebih khusus lagi dengan makna kayu gaharu. Tapi sini bukan dimaksudkan kayu gaharu tu. Orang buat bau sedap tu.
orang bakar sebab keminyak tu. Bukan hak tu. Ni ud hindi ni hak lain, ubat lain. Hak tu kita akan bincang kemudian lah. Orang panggil kust, berubat dengan menggunakan hak tu pula. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah, daripada Ummi Qais binti Mihsan, iaitu saudara perempuan kepada Ukashah bin Mihsan, katanya, saya masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak saya yang belum lagi makan makanan. Anak itu kencing di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ribalah. Riba kencing. Fada'a bima'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah kencing, minta air. Farasyahu, beliau merenjiskannya. Qalat, kata perawi ini, iaitu Ummu Qais, wa dakhaltu alaihi bibnil li. Pernah juga saya masuk ke rumah Nabi ataupun ke tempat Nabi berada dengan membawa seorang anak lelaki saya. Qad a'laqtu alaihi min al-'udhrah, yang telah saya cucuk lelangit dia, di bahagian hujung lelangitnya, kerana udhrah, kerana sakit. Sakit ni tonsil lah, tonsil sebenarnya, tonsil. Dia bekak dalam ni, di hujung langit dia tu bekak. Saya telah cucuk bawa anak. Faqala, Nabi SAW pun kata, alama tadgharna auladakunna bihadzal ilaq. Untuk apa kamu menyucuk anak-anak kamu dengan cara lagu ni? Tak perlu, tak ada faedah ni, menyakitkan. Gitulah kira-kiranya. Dia a'laq tu banyak makna. Salah satu maknanya cucuk, salah satu maknanya dia pita kain, kain yang bersih lah, siapa jadi kerah lah kain tu, dia cucuk masuk ke hidung ni, tubik ke dalam, tarik. Jadi biar siapa tubik darah lah. Kalau bisu kau gapo kau pecah tubik darah. Itu cara dia rawat. Nabi marah lah, apa dia buat gitu ke anak-anak kamu? Alaikunna bihadzal 'udil hindi, kamu mesti pakai ud hindi, kata dia. Ud India, hindi itu India lah. Fa inna fihi sab'ata asfiyah, kerana pada ud hindi ini ada 7 macam penawar. Minha zatul jam, antaranya dia menjadi ubat penawar kepada penyakit zatul jam. Zatul jam ni pun banyak makna dia juga, iaitu penyakit dalam dada, di bahagian lambung. Itu salah satu makna dia asal lah, makna dia asal. Kemudian luah lagi makna dia. Yus'atu minal 'udhrah, dan ud hindi ni juga boleh digunakan sebagai ubat sa'ud. Yus'atu ni ubat yang boleh dihisap melalui hidung ataupun dimasukkan melalui hidung kerana udhrah, yang ni penyakit tonsil itu. Orang panggil guai apa? Kalau kita panggil guai, bekak dalam. Wa yuladdu min dhatil jam, dan boleh digunakan ud hindi ini sebagai ubat ladud. Yuladdu tu mana? Ladud saat ni lah. Ambil bubuh celah rahang ni, sebagai ubat ladud untuk penyakit dhatil jam. Itu hak Nabi SAW sebutnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahawa Ummu Qais binti Mihsan, dia ni salah seorang sahabiyat yang berhijrah di peringkat awal, dan antara sahabiyat yang berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah saudara perempuan Ukashah binti Mihsan, salah seorang daripada Bani Asad bin Khuzaimah. Qala, katanya, akhbaratni, perawi berkata, dia menceritakan kepada saya bahawa dia pergi kepada Rasulullah dengan membawa anak lelakinya yang belum makan makanan. Wa qad a'laqat alaihi min al-'udhrah, dan dia telah menggunakan i'laq, satu cara rawatan pada masa itu. I'laq iaitu dengan cocok ke langit bahagian hujung tu, hujung langit tu, ataupun dengan menggunakan
kain tadi.